Kenapa harga emas di setiap kedai tidak sama? Pernah ataupun tidak anda terfikir kenapa harga emas public gold tidak sama dengan kedai emas yang lain? Sebenarnya emas bukan barang kawalan. Setiap syarikat ada kos operasi, premium dan margin untung yang berbeza. Sebab itu harga tidak seragam antara satu sama lain. Ramai yang salah faham bila nampak harga yang berlainan terus kata emas tidak tulen ataupun rasa rugi jika harga lebih mahal. Cara menyimpan emas yang baik mudah sahaja tuan-puan. Yang pertama, semak harga rasmi di website Public Gold. Ianya ada update setiap 20 minit ikut harga dunia. Yang kedua, gunakan akaun Emasgap mula serendah RM100 ataupun 1 gram. Fokus kepada ketulinan, ketulusan harga dan kemudahan jual beli, bukan sekadar harga yang paling murah. Harga emas mungkin berbeza tetapi nilainya tetap sama. Harga emas tidak seragam sebab kos dan premium yang berbeza. Nilai tetap sama, mulakan simpanan dengan akaun Emasgap serendah RM100. Jika ingin mula simpan emas, tuan-puan mulakan dengan tabungan akaun Emasgap. Terus hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.